Assalamualaikum guys. Hari ni jom kita review pula raket Yonex S-Stroke 88S Pro 3rd Generation. Okey, untuk berat raket ni ialah raket 3U G5. Okey. Jadi dengan settingan tali BG66 Brilliant. Ore grip saya dah remove, dah letak cuma satu layer over grip sahaja. Jadi berat keseluruhan yang saya dapat pada raket ni ialah 94 gram. Untuk raket 3U G5 S-Stroke 88S Pro. Sekarang kita timbang pula dia punya balance point. Okey, setelah diukur dengan secara manual, balance point yang saya dapat pada raket ni terletak pada 307 mm. Okey, 307 mm. Alright. So dengan balance point macam ni boleh dikatakan raket ni slightly head heavy lah, bukanlah head heavy sangat tapi memang dah masuk kategori head heavy juga. Okey, so sekali lagi balance point dia berada di 307 mm. Okey guys, sekarang jom kita bincangkan pula pengalaman pemakaian saya untuk raket ni. Okey, so kita first start dengan feeling raket ni. Okey, semestinya saya pakai raket 3U G5. Jadi bila first saya pegang raket ni memang terasa berat dia. Yonex kalau 3U memang betul-betul berat. Dia tak macam brand-brand lain lah. Okey, so kalau Yonex dia mungkin QC dia betul-betul bagus. Jadi dapat-dapat je memang dekat 88 gram. Tak pernah lagi tersasar lah. Memang betul-betul 3U punya berat. Dan memang terasa bila dihayun ni memang terasa kepala dia tapi tak terlampau head heavy sangat berbanding dengan 88D Pro. 88D Pro dia kembar dia lah. Adik saya ada pakai, jadi bila saya swing memang terasa kepala dia berat. Macam ni tak, dia cuma slightly head heavy sahaja. Sebab lagipun raket ni memang dicipta untuk front court player. Jadi dia tak boleh lah berat sangat kan. Front court player kalau kepala berat sangat akan mengganggu speed raket tu. Betul tak? Untuk main front court dia. Okay. So dari segi hitting feeling, raket ni terasa solid dan juga laju. Walaupun frame dia aero box frame, tapi bagi saya speed dia boleh lawan raket-raket speed macam dari siri Nanoflex, Nanoflare ke, Jet Speed ke, Aura Speed ke, Black X ke, memang boleh lawan. Itu yang agak mengejutkan bagi saya sebab saya expect raket ni akan speed dia akan kurang sikit memandangkan kalau tengok dari segi bentuk frame nampak ni kan, agak boxy sikit, tapi tak. Ternyata raket ni laju juga. Walaupun dengan frame dia yang agak boxy, tak terasa pun hambatan angin dia sangat. Okey. Dan satu lagi untuk 88S Pro ni memang Yonex ada bagi tahu raket ni agak pendek sikit. Okey, keseluruhan panjang raket ni ialah 670 mm. Jadi dia pendek 5 mm. So untuk raket yang 3rd generation ni dia pendekkan grip ni saja. Jadi kalau anda tengok kayu grip ni sebenarnya dia pendek 5mm daripada 88D Pro. Okey. Kali ni shaft dia sama panjang dengan 88D Pro dan frame macam 88S first generation. Yang warna hijau hitam tu. Kan ingat tak yang Kevin Sanjaya pakai? Hijau tu hitam. Yang first generation. Okey. Lepas tu masuk yang second generation, dia buat shaft dia pendek. Lepas tu frame dia betul-betul potong angin. So memang totally different lah. Untuk kali ni dia patah balik pada frame yang first generation, tapi shaft panjang normal, cuma grip saja dia pendekkan. Alright, so masa first pakai raket ni memang saya akui saya struggle sikit nak adaptasi, terutamanya untuk pukulan-pukulan overhead. Sebab memandangkan raket ni dia agak pendek sikit daripada biasa. Jadi pukulan overhead macam lob, smash dengan drop tu memang agak lari sikit. Jadi perlu ambil masa sikit lah. Tapi dari segi drive, defend, net, memang raket ni raja dia. Dan paling saya suka tentang raket ni ialah
placing bila pakai raket ni. Shuttle tu akan pergi ke mana saja yang anda nak kan. Anda nak buat apa, nak chop, nak drop tajam, raket ni boleh tolong anda buat semua tu. Memang best. Dan pukulan pun tak melia, memang semua tepat-tepat, ngam-ngam sahaja. Jadi memang saya suka raket ni lah. Dan disebabkan dia balance point dia tak tinggi sangat, itulah kenapa saya ambil yang 3U. Sebab saya ada try kawan saya punya yang 4U, terlampau ringan sangat bagi saya. Jadi saya decide untuk ambil yang 3U. Okey. So tu kelebihan utama dia dari segi control, placing dan fast pace effect exchange lah, atau mind drive. Raket ni cukup lincah, cukup responsif. Okey. Dan yang next kedua, apa yang buat raket ni control lebih baik? Okey. Kali ni untuk raket third generation ni, Yonex sebabkan raket ni ada shuttle hole pada string dia. Alright, kalau anda perhatikan, kalau anda perasan, okey. Nampak tak gap lubang dia? Kan? Kita string yang memanjang ni kita tengok ni kecil, tiba-tiba sini dah mula besar. Besar. Okey, kita tengok sini. Kan? Petak sini kecil. Okey, ruang ni kecil. Lepas tu start mula besar. Okey, ini yang buatkan shuttle hole raket ni agak tinggi. Bila shuttle hole agak tinggi ni, ini yang buatkan kontrol anda punya kontrol akan bertambah lagi baik. Dan disebabkan ada shuttle hole macam ni, teknologi ni, ini yang buat pantulan pada tali ni akan lebih lagi lah. Cuma kekurangan pada raket ni, repulsion dia kurang sikit. Disebabkan shuttle hole, repulsion dia kurang sikit. Cuma bagi saya, walaupun saya pemain agresif, pemain power, untuk saya shuttle hole ni tak mengganggu lah pula. Bagi saya macam seronok pula ada shuttle hole ni bila saya main agresif atau main smash dari backcourt. Tak tahu kenapa macam tu, tapi saya rasa seronok pula. Mungkin ada teknologi yang lain kot yang membuatkan raket tu feeling lagi best lah bila buat smash. Okay, so bila kita dah cakap pasal smash, kita akan cakap pasal power pula. Okay, macam mana power dengan raket ni? Okay, generasi yang sebelumnya iaitu 88S first generation, 88S Pro second generation, banyak orang komplain kata raket tak ada power. Okay, tapi untuk third generation ni, saya boleh katakan power dia memang besar. Memang boleh lawan 88D Pro punya power. Anda jangan risau. Okay, saya rasa memang Yonex dah baiki raket yang kali ni. Power dia memang cukup besar. Untuk saya pakai raket 3U G5 ni, untuk dapatkan one hit kill dengan raket ni memang boleh. Okay, tak ada masalah. Terutama kalau kena sweet spot ni. Memang best. Smash padat, berat dan cukup tajam. Lepas tu yang saya lagi suka, smash saya placing dia tepat. Tu yang paling saya suka. Smash saya kuat, padat, berat, laju, dan satu lagi dia tepat. Ketepatan tu yang saya paling suka sekali. Dan dengan raket juga saya banyak suka main chop dengan fake smash. Sebab dia buat bola tu memang shuttle tu memang menjundam dan jatuh sebelum service line. Tu yang bestnya pakai raket ni. Okay, satu lagi, raket ni Pro version bagi saya tak berapa sesuai untuk beginner atau tangan yang tak cukup kuat. Anda cuba tengok ni, kenapa saya cakap itu. Shaft dia betul-betul stiff. Memang betul-betul perlukan fizikal yang agak kuat lah untuk main raket ni. Anda boleh ambil 4U juga. 4U akan terasa lebih ke arah even balance, tapi dia stiff. Jadi kalau anda tangan tak kuat, mungkin anda boleh try 88S game ataupun 88 play. Sebab saya pernah try raket tu dia punya shaft flex sikit, jadi senang nak hasilkan hayunan dan pukulan lah. Okay, jadi untuk pro ni bagi saya hanya untuk pemain intermediate, high intermediate ke pro level.
Saya lupa lah perkataan high intermediate tu. Jadi high intermediate dan pro memang sesuai raket ni sebab dia memerlukan kekuatan pergelangan tangan juga. Okey, terutama bila anda nak kena main flat drive. Okey, untuk hasilkan raket tindak balas yang responsif memang perlukan pergelangan tangan yang cukup kuat. Kalau tak, shaft ni dia takkan flex. Tapi bila anda mampu flex shaft ni, percayalah dekat saya, pukulan anda akan jadi betul-betul kuat dan tolakan satu tu akan jadi lagi padu lagi. Okay guys, setakat ni saja review saya untuk raket 88S Pro 3rd Generation 3U G5. Okay, untuk kalau anda nak beli, saya sediakan link pembelian di bawah. Dan pada pendapat saya, seller ni adalah seller yang terbaik untuk raket ASRock 88S Pro ni. Okay, jangan lupa untuk klik link tu untuk tengok siapa seller yang saya masukkan tu. Okay, terima kasih kerana menonton. Sekian, Assalamualaikum.